Dan ni 6 pula dah. Jam menunjukkan 6.23 pagi. Dan ni di RNA Paguh untuk solat subuh. Ya, dengan berserok sekali lah. Sebelum kita teruskan, sebelum aku dan isteri teruskan perjalanan ke Baling Kedah. Ini first time nak ride jauh dengan W Motor RT3 SN1. Okay, dah siap subuh, dah siap subuh, mau nak gerak. Okay, Assalamualaikum abang-abang. Okay, macam dalam video ni lah, Wawai tahu aku abang dah. Dan ni aku ada dekat RNA Paguh. Ikutkan yang ni first time lah aku nak ride dengan rumah, naik W Motor RT3 SN1 ni untuk ride jauh, nak balik ke Baling. Sebelum ni motor ni paling jauh pun takat pergi Desaru. Lepas tu memang hari-hari tu buat pergi kerja. Beli dah dekat setahun, tapi ni baru apa orang kata nak ride jauh. Tu sambil-sambil tu dengan aku nak test lah action cam yang aku beli ni, SJ Cam C400. Nak tengok macam mana dia punya kualiti dia ni. Tapi lah dia macam apa tengok dalam video ni. Setting tak kenal lagu ni lah. Boleh pula dia jatuh ke bawah tala ke perut aku buat apa. Biasalah orang kata buat first time nak setting apa pakai menalah ni. Jadi bila tak kenal lagu ni tak nak lagi ke bawah. Aku tak ingat berapa kali dah aku jam datang ni. Jadi ada kemudian tu aku berhenti ke tepi. Aku apa kata pakai yang dia punya kat atas tu je. Yang handheld battery tu aku tak pakai. Pakai yang atas tu dia okey sikit. Tapi kalau ikutkan sebenarnya, kalau nak mounting benalah ni, elok belah kiri. Pasalnya tangan kiri tu free, tangan kanan ni hampa nak pegang throttle lagi. Jadi itulah, kalau belah kiri tu kalau apa-apa senang kita nak adjust. Ni tak lah lagi ke perut aku. Aduh. Dia nak diberhenti sat dekat RN Rawang. Tak diberhenti kat mana tau nama isi minyak tu. Tapi tu nak cek footage ni, nak tengok gegak ke tak gegak. Kalau gegak kena tukar pakai hat pendek. Pasal panjang tu isu dia, satu nampak dia berat mudah jatuh, satu gegak tu tak tahu. Saya pergi check. Lepas tukar yang apa kata pakai yang bahagian dia punya atas tu saja, handheld battery tak pakai, baru clear, baru dia tak jatuh. Dia pasal walaupun aku dah ketatkan dekat punya tu, tapi mungkin sebab handheld battery tu berat, jadi tu yang dia asyik tala ke bawah. Macam bila pakai yang dia punya atas tu saja, nampak steady, clear. Untuk resolution ni kalau tak silap lah aku pakai 4K, tapi aku ada try juga yang HUD 1080 pixel 60 frame per second pun macam lebih kurang sama. Jadi apa-apa pun setakat ni okey lah action cam ni berbalik dengan harga dia. Okey, Alhamdulillah lah ni aku dah sampai di Tanjung Malim. Kalau orang Tanjung Malim dan plat studio UPSI, memang dia tahulah. Ni berhadapan dengan kampus UPSI Tanjung Malim. Okey, untuk XJ Cam C400 ni, dan ni aku tukarkan dia punya view dia ke hadapan. Nak tengok pula dia rekod ke hadapan ke mana. Okey, dari segi dia punya kualiti, Alhamdulillah orang kata worth it dengan baloi dengan harga yang beli ni. Dia memang ride share jauh semata-mata nak pergi ke Watson lah. Watson Tanjung Malim pula, banyak pit stop. Okey, settle dekat Tanjung Malim, aku teruskan perjalanan. Ikutkan ride ni memang aku tak banyak berhenti disebabkan kebengongan aku yang fikir kata RT3 ni tangki dia 17 liter. Jadi macam buat apa nak berhenti, benda boleh terus kan, minyak ada lagi. Tapi silap, bila aku kurang berhenti sakit pungkok. Walaupun seat dia lebar, tapi tetap nak kena kata ride tu kena ada berhenti-berhenti jugalah. Kalau kata teruskan perjalanan sehingga orang kata minyak dalam tangki tu sikit, memang sakit pungkok sampai ke tulang ke hujung tu, tulang yang hujung tu. Jadi nasihat aku kira gerak kena berhenti, tapi bukannya orang kata berhenti kerap lepas tu rehat pun lama sangat. Dah rehat sat-sat kaedah sakit pungkok macam aku dengan rumah aku ni. Lali ada di Kuala Kangsar ni. Siapa duduk Kuala tahulah tempat ni. Aku pun lupa dah nama apa. Dulu waktu sekolah dulu sini lepak outing. Kena cendol
dan ABC layan. Okay, Alhamdulillah lah ni dah sampai. Ni dekat Pekanbaru dulu di arena acara. Itu kalau siapa biasa duk main Pekanbaru Petronas tu, dia ni lah, dia cam lah. Setakat ni aku tak faham video ni. Aku nak buat unboxing SJ Cam tu kan, aku nak buat motor ni. Dari segi fuel consumption okey, peluang isi sekali. Lepas tu ni baru isi kali ketiga, penuh full tank. Daripada keluar isi untuk full 19 berapa sen je. Lepas tu NKVE RM25. Lepas tu yang ni aku isi RM30. Fuel consumption tak mengecewakan. Speed pun Alhamdulillah okey. Walaupun apa kata double rider, tadi tengok boleh pergi 1.4, tapi biasa aku cruise dalam 1.2 lah. Tu pun dah memadai. Okey, tak lama tu kami pun teruskan perjalanan ke Baling Kedah. Biasanya kalau aku balik Baling, memang inilah aku punya route. Aku akan exit di Kuala Kangsar, kemudian lalu ikut jalan dalam, lalu ikut Lenggong, Grip, Pekanbaru gitulah. Ni macam yang hampa nampak di belah kanan ni, Gunung Inas ni. Suatu ketika dahulu tempat ni memang orang kata famous lah, viral. Memang banyak kenderaan akan berhenti, termasuklah bas bawa penumpang, lancung. Berhenti dah ambil gambar sini. Dulu kira sini memang macam-macam lah. Ada tempat makan, ada apa orang kata barang-barang jualan macam-macam ada. Tapi lah ni tak tahu siapa jadi sendu, kemudian dah jadi orang kata tempat gym bertendang lah. Dah tak ada apa dah. Alhamdulillah. Kira sempang depan tu kan nak masuk aku punya kampung ni lah. Orang kata nama dia Kampung Caruk Bakung, kampung dalam Wang. Dia nama apa kampung, jadi memang dia punya ni belah dalam sikit lah. Belah dalam, dalam kawasan pokok-pokok getah. Dalam pada tu excited gak nak menakan aku seorang ni. Duk tanya, "Uncle, bila nak bawa Ica? Bila nak bawa Ica?" Aku jarang-jarang budak berminat dengan skuter. Tapi had ni dia berminat nak naik. Duk excited. Kata, "Bila nak bawa dia jalan-jalan?" Kata, "Boleh lah. Nanti aku bawa Ica pergi jalan-jalan. Tapi persingsat je lah jalan kampung ni. Pasal skuter ni besar, jalan kampung kecil aku nak pusing. Duk bawa skuter ni agak susah sikit lah pasal jalan kecil kan kampung." Okey, aku rasa tu saja review daripada aku tentang motor RT3 SN1 dan juga SJ Cam C400 Pocket. Pada aku dua-dua ni kira orang kata berbaloi lah untuk dimiliki. Itu saja ulasan pendek. Jumpa lagi untuk next content. Assalamualaikum.